Hai dek, bagi satu box kopol ekor gemuk. Kalau satu box tu berapa biji dalam? 3 biji. 7. Kalau yang kecil? 5 biji. 5 biji. Satu pop 7 pieces RM15. Kalau nak yang paper bag 5 biji RM10. 5 pieces lah. Siap apa? 7 pieces kan? Terima kasih. Isi ikan flat lah. Isi apa tu? Isi ikan. Isi ikan ya. Kalau orang kena panggil ikan tu. Ikan kan. Dia memang besar-besar begini tu kan? Ya, betul. Pupuk gemuk. Memang dapat makan panah-panah. Fresh. Rangup di luar, lembut di dalam. Ni ambil masa berapa lama ni? Dia Goreng. goreng dia dalam 5 ke 10 minit. Ada berapa step? 3? 3 step. Ni datang dari mana tu bang? Daripada Terengganu bang. Terengganu. Daripada Pulau Terengganu bang. Jauh datang bang. Ya. Nak bagi orang Sarawak rasa. Ni pakai isi ikan apa bang? Ikan selayar bang. Orang order, kita gatel, baru kita goreng bang. Kita nak fresh bang. Tu Ya, dia betul. agak lambat sikit lah. Janji sedap bang, lambat sikit je. Panas-panas ni bang. Panas-panas bang Okey bang. Untuk kepul gemuk pun kita ada produk yang frozen punya. Kita buat frozen ni untuk orang yang kita boleh stok dekat rumah untuk customer kan. Ya betul. Kalau yang ni kan 8 pieces, 10 pieces ni 116. Kalau ambil 2 kita bagi 30. Balik goreng macam goreng nugget je, tu boleh makan. Boleh. Sekali dengan sos. Let's try the kopol ekor gemuk. Begin with the sauce. So let's give it a try. Luarnya crispy, dalamnya lembut dan penuh dengan isi.